bersiaran kita pada hari ini di Kontigo. Bismillahirrahmanirrahim. Bersiaran kita pada hari ini di Koti Gonang, podcast pembelajaran anda sempena program Jom Baca SK Gonang Ke dengan kerjasama Perpustakaan Awam Daerah Marang. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Boleh Cik memperkenalkan diri Cik dulu? Saya Muhammad Naladdin bin Hussein, bertugas di Perpustakaan Awam Daerah Malang sebagai Ketua Perpustakaan Awam Daerah Marang. Pada pandangan Encik, apakah kebaikan program Jom Baca kepada murid-murid SK Gonang Ke? Program Jom Baca adalah merupakan program ataupun acara tahunan yang dianjurkan oleh Perpustakaan Awam Negeri Terengganu, yang mana program ini dilaksanakan di seluruh negeri Terengganu oleh Perpustakaan Awam dengan disertai oleh pelbagai agensi termasuk sekolah dan agensi-agensi kerajaan. Peranan ataupun input daripada program Jom Baca ni, kita tengok kepada objektif kita. Antaranya adalah untuk memupuk budaya membaca di kalangan generasi sekarang, yakni generasi muda, dalam mencapai hasrat ataupun wawasan kerajaan untuk mewujudkan negara sebagai sebuah negara maju. Itu peranan perpustakaan dengan penganjuran program Jom Baca ini adalah diharap dapat membina semangat ataupun budaya membaca di kalangan generasi kita, seterusnya memupuk pengetahuan di kalangan generasi kita. Bagaimana pula dengan peranan Perpustakaan Awam Daerah Marang untuk menggalakkan murid-murid sekolah minat untuk membaca? Antara peranan perpustakaan ialah satunya menyediakan bahan-bahan bacaan yang sesuai dengan semasa lah, maksudnya dengan kehendak semasa. Yang keduanya menyediakan prasarana yang kondusif untuk memberikan keselesaan kepada pengunjung perpustakaan. Dan antara lainnya adalah menganjurkan pelbagai program-program galak guna perpustakaan. Contohnya yang hari inilah Jom Baca Bersama. Ianya adalah merupakan salah satu program yang kita rancang dilaksanakan untuk memenuhi aspirasi visi kita dalam bentuk budaya membaca, terutamanya sekali di kalangan generasi muda kita. Oh, banyak rupanya aktiviti dan program yang dijalankan oleh Perpustakaan Awam Daerah Marang. Kita sentiasa mengadakan pelbagai program dan aktiviti untuk menarik pengguna ke perpustakaan. Setiap minggu insya-Allah kita akan adakan setiap aktiviti mingguan, dan sekali-sekala kita akan ada jugalah program besar-besaran sebagaimana pada hari inilah, antara seperti Jom Baca Bersama ni. Dan di musim bulan-bulan kita tengok juga pada bulan kemerdekaan kita akan adakan program sempena kemerdekaan, dan pada masa tu kita akan adakan pelbagai aktiviti, dan kita akan jemputlah pihak sekolah untuk menghantar peserta-peserta ke program-program kita. Wah, sungguh banyak aktiviti. Saya nak join lah. Dan sebelum kita mengakhiri podcast kita pada hari ini, boleh Encik nyatakan harapan dan hasrat kepada warga SK Gonang Ke? Okey. Adalah menjadi harapan kami lah kepada seluruh warga sekolah kebangsaan Gonang Ke, daripada pihak pengurusan, pihak sekolah, pihak para pelajar, untuk menjadikan amalan membaca sebagai satu amalan harian. Kerana membaca itu jambatan ilmu, dan juga melalui pembacaan kita menambah pengetahuan. Semoga apa yang kita rancang, apa yang kita harapkan akan menjadi membuahkan kejayaan pada, terutamanya pada anak-anak murid sekalian, insya-Allah. Terima kasih Encik atas perkongsian yang sangat hebat dan menarik pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi di program akan datang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.